Okay guys, hari ni kita ada BYD Dolphin untuk tukar bateri 12 volt dia. Okay, BYD BYD Dolphin. Okay. Okay, ni kita kena buka dia punya back seat dia dulu. Sebab dia punya bateri 12 volt ada tersimpan dekat bawah seat bawah ni lah. Kita dah buka dia punya casing seat belakang dia. So dia pakai DIN 45L lah. So kita punya pun sama saiz juga, DIN 45L. Kita akan tukar dia punya bateri. Okay, jadi untuk mengelakkan data-data dia reset, so kita akan clamp dululah dia punya kabel tu dengan bateri lain dulu sebelum kita pasang tukar kepada bateri yang baru lah. Ni antara proses dia lah kita nak buat. Okay, jadi kita dah bawa keluar bateri yang lama tu. Sekarang kita akan pasang bateri yang baru pula. Alright. BYD ni akan pakai 12 volt 40Ah, saiz DIN 45L. Okay, so nampak dia punya berat cuma 5.4 kilo sahaja. Okay, ini bateri yang lama bateri yang lama, saiz sama, cuma berat dia lebih kurang double lah. 2 kali ganda, 10.58. Okay, nampak kita dah pasang dia punya bateri. Lepas ni kita akan test lah dulu. Okay, untuk bateri lead acid biasa, normally dia akan ada pipe ni untuk sambung dekat bateri tu lah. Sebab ini untuk bagi discharge hydrogen untuk keluar daripada body kereta. Tapi disebabkan bateri Nanex ni adalah sodium ion, dia tidak ada apa-apa discharge gas ke apa. So kita tak perlu pakai lah. So apa kita perlu buat, cuma tutup saja dia punya ni dan simpan kat sini lah. Okay, sekarang kita tengah proses memasang balik seat belakang kereta BYD Dolphin ni. Okay, sekarang kita cuba start tapi kita start tak ada bunyi Okay, normal. Okay, bateri okay, normal. Right, ni so far okay. Okay, lepas kita pasang bateri ni, kita kena buat full scan lah. Dah selesai bagi sesiapa yang mempunyai kenderaan BYD ataupun kereta EV, boleh datang ke kedai kami di Nano Energy Auto Service.